welcome back to my YouTube channel. So, hari ni saya nak pergi beli hadiah untuk kawan-kawan saya. Hadiah perpisahan. This is my first vlog alone dekat mall. Aku tak pernah buat benda macam ni. Actually, saya tak tahu nak beli apa untuk kawan-kawan saya. So, kita akan macam jalan-jalan dekat IOI ni. Since IOI ni besar kan. So, saya rasa saya nak pergi Typo dulu. Comel. Saya rasa saya nak pergi Awesome dulu. Kita nak tengok apa yang best dekat situ. Sebab situ macam banyak benda yang kecil-kecil. Kita akan ke sana dan saya akan tunjuk suasana di sana. Korang, sepanjang saya hidup kat sini, saya tak pernah main. Saya teringin tapi saya tak reti. Saya takutlah. Orang kata kalau perempuan main benda yang jatuh-jatuh tu macam tak elok kan. So saya tak pernah main rollerblade, saya tak pernah main ice skating sebab saya tak pandai. Okay guys, kita dah sampai dekat Awesome. Itu kedainya untuk kita tengok barang apa yang boleh kita beli kat sini. Comel gila. Ni aku beli untuk aku ni lagi. Wah, jatuh pula. Macam vibes pergi Disneyland. Okay guys, sebenarnya saya dah cari plushies untuk Mai sebab dia macam suka. Saya nak tengok dulu kat sini. Okay ke tak? Okay guys, saya sedih dulu sebab kejap saya nak pergi Kaisen. I love this kedai so much sebab dia punya barang suka macam mouse. Makeup dia Princess. Apa yang saya patut belikan kawan-kawan saya hari ni? Aku letak dekat meja intin dia orang. Tiba. Okay. Saya plan nak pergi beli Pop Mart untuk Pop. Sebab dia macam minat gila kat Hirono. Yelah Hirono tu memang comel pun. So I was planning to give a Hirono. Kan? Kita dah sampai dekat. Nampak banyak kan plushies yang comel. Saya tak tahu dia masa tu masanya sama je. Let's go. Pergi bayar. Thank you. Saya pergi Pop Mart sekarang. Ada Hirono banyak. Saya tak tahu lah nak pilih yang ni. Yang ni ke atau yang ni. Semua comel. Ini macam pendapat ni suka comel. Atau ni. Baik. Comel. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Tu berat. Ni ringan. Tak naklah ni. Ni berat. Entah-entah yang tu. Mana-mana. Ni lah. Yang kanan lebih afdal. So, jom kita bayar guys. Dah beli. Okay, bayar. So, saya tak tahu sekarang kita nak cari hadiah Imah. Ni paling susah. Aku tak tahu nak bagi dia apa. Walaupun aku suruh rumah dengan dia, aku tak tahu dia suka apa. Guys, saya rasa saya dah tahu dah nak beli apa untuk Imah. Perfume. Sebab comel. Mana nak tengok dia punya bawah ni. Sweet pea. Patutlah sweet pea. Ataupun tumbler. Tapi dia baru je ada tumbler. Sebab dia kan selalu naik flight. So, dia tak macam tak ada. Dan shopping for my friends. So, yeah. Sekejap lagi, mesti nak pergi makan.
So sekarang makan dekat Dodo sebab Dodo ni baru buka tau. Baru habis paper. Dibantai atau membantai? Dibantai. So yummy. Hey guys, sekarang setengah jam dia datang terus masuk line je. Hah. Sekarang kita tengah prepare hadiah ni untuk my supervisor. So kita akan bagi doktor sejadah from Yellowfar. Terus I love sejadah from Yellowfar so much. Siap hadiah for doktor. So hi guys. So hari ni kita nak bagi hadiah kita dekat my SB. Saya punya macam shot tu sikit je lah Tak tahulah boleh record ke tak, takut doktor segan. So Okay, thank you Aida. thank you juga doktor sebab banyak tolong. Congrats habis. Yeah. Orang dah habis. Habis OT guys. Yeah. Siapkan dua-dua senang. Yeah. Aina lah. Apa ni? Wih, apa ni? Hadiah perpisahan. Oh, itu. Thanks sebab kawan aku. Wih, thank you juga kawan dengan aku. Okay guys, so sekarang saya dah sampai dekat jabatan and suddenly rasa sebab ni last paper kawan-kawan saya. Sedih lah sebab saya intern pun bukan dekat sini. So macam adakah ni kali terakhir kita jumpa before kita combo. So saya pergi jawab exam dulu. Nanti kita tengok lah kalau dapat record ke tak momen bagi-bagi hadiah tu sakit. Let's go. Ini suasana last paper. Dah habis degree. Dah habis degree. Apa perasaan awak? Dah boleh kahwin. Okay, selamat kahwin. Soalnya, thank you. Kira habis lagi. Ya, aku pun juga. Blur. Ada apa ni? Nah, kamu punya. Wow, warna pink. Salah kau. Siapa lagi tu? Aku muda lagi. Aku muda lagi tiba. Ya, Aida. Ya, dah aku tak record. Apa ni? Hi guys, so this is my last paper malam ni. So tak tahulah macam mana sebab subjek tu paling susah bagi saya, paling susah nak faham. So hello guys, nak tahu tak cerita yang macam apa benda I dah buat ni lah. Sebab tadi sebenarnya saya nak bagi kawan saya Lego tu. Lepas tu saya malu sebab saya tak dapat sangat diorang tu. Saya malu. Aku malu lah. Sebab macam tiba kan nanti sekarang kat college sebab nak pergi. Bagilah, takkan aku nak simpan kan. Kami betul diorang kenapa aku malu. Aku dah buang macam bagi crush. Untuk masa dah tanda tangan. Tanda tangan. Okay. Kentik lah seorang. Memang ada video ke? Comel. Yeah, thank you Aida. Susah saja. Pokoknya. Sekarang juga take care and good luck. Bye. Tolong Farina. Saya mereward diri saya dengan makan. Wow. Hello guys. Kosong apa? Kita datang.
tak kisah mana-mana je. Saya tak nak fikir. So dia dah pilih first kan, dia kena pilih lagi. Kau seorang je tak suka. Keluar. Dia ni racist. Seorang Jumirah guys. Malah. Sebenarnya kita ada grup tanpa Najwa. Okay. Cepat. Apa Sebab first Kemi, step? kita tak tahu First step. Procedure. Wow. Rasa tak sedap macam mana? Syakira yang minum. Sikit je lah. Bismillah. Aku takut. Jarang tau SB nak buatkan air. Tahu mana nak dapat. Wow, dah menjadi barista. Zeus bukanlah. Sorry, ni nano fluid okay? Nano fruit. Oh, kau ibu caramel tu. Okay. Wow. Okay, Syakira minum. Okay. Syak akan merasakan air buatan minum. Dr. Syahira. Masuk. Vlog agak. Tak manis kan? Manis tak? Macam cantik ke? Okay guys, saya sekarang boleh nak try. Betul. Sentur punya Okey tak ada. Oh rasalah kopi dia tapi tawar ni. tahu kan? Dia kata. Content is tengah Mak Aida tengah point of view. Dia rasa belum. Tak rasa. Unik kan? Najwa kan muka kau macam benda aku rasa. Tak je dah semua. Okay, dah habiskan je semua. Letak je lah semua kan. Okay, okay. Saya dah first step nak habis lah. Guys. Dah makan. Sorry guys. SP saya dia introvert. Thank you Doktor. Thank you Doktor. Semoga berrezeki. Amin. Hi guys, so sekarang kita orang nak pergi mandi kolam sana. Hi. Good people. My name is Ni tak bawa pergi Extreme Water Park lagi. Tak boleh ya? Sejuk tak? Tak. Kalau saya. Tak laju. Di dalam ke kat? Tak, sama je So, hi guys. Sekarang ni saya bersama dengan kawan-kawan degree saya yang malam ni Mansa bersiap. Dan esok kita nak pulang ke negeri masing-masing. Kita orang. So maksudnya malam ni malam terakhir kita orang bersama kot. Betul? Konten kita pada hari ini ialah tutup mata jujur tau. Ya. Tutup mata jujur. Aku cakap buka baru korang buka. Sudah lama aktif. Yang lama. Sini. Kenapa aku rasa Bukit Bintang tu overrated 2, 3. Woo! Kau. Untuk apa? Aku dah tak ada teddy bear. Asal dia maksud sebab I got another teddy bear. Sini kau terbang. So, ini hadiah daripada saya. Aku tak kenal ni. Aku ni. Tak beli tau. Lepas tu bila aku fikir-fikir balik kewangan aku ada je duit. Cuma ni aku benda lain. Tak priority. Tak, ni bukan benda yang aku nak kena beli. Sebenarnya bagi aku baca buatnya. Lambatnya. Ni tarik je. Tarik. Okay. Asmer. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh. Oh my god. We meant to be. Betul. Aku nak beli selalu. Tapi first aku dapat daripada dia. Aku selalu beli yang keras. Kan, Aku selalu good. petanda kau kena selalu datang. Jangan Okay, that's all for my content tonight. Jadi tak respect. Korang kalau ada kawan yang kalau ada mati macam ni terus. Sebelum berakhir pun kita akan sambung esok. Kita tengok siapa nangis dulu. Oh, bukan aku yang menang.
Yang penting far. Far dia sikit. Tersingkir pada minggu ke 14. pergi exam bawa congkak pula. Buat benda tau. Apalah. Yo, what's that? Exam, what's that? Kita budak ni pergi exam paper terakhir. Bye, good luck. Bye, pula. Nanti aku check atau kau tutup. Bye. Jangan dibuka tingkap. Jangan. Baby, good luck. Love you. Pula. Nak pergi pick up Dora habis exam. Kita yang ramai. Sesuai lah dengan standard korang tu. Kena tunggu kita orang. Bye. Oh, thank you. Look sikit. Bye dah. Jumpa lagi. Kau balik Melaka kan? Kau intern sana Bye. We love you, PM. We love you, PM. Bakal dirindui. Okay guys. So, kita orang dah habis paper. Salah. Bukan dah habis paper. Dah habis study. KLIA. Kenapa awak diam? Tadi Fariha dah nyanyi. Macam diam dulu. Diam dulu. Kat otak. Di tengah hantar apa? Dia makan dari makanan potluck. Dia patutnya ada potluck tapi dia tak dapat join sebab apa tu, like kena balik. Ya, dia kena balik. So kita orang makan ni je sebab lagi kita orang nak makan tanpa imah. Aku rasa sabar je kot yang tu. Ni mungkin video terakhir kita orang. Tak ada tak ada. Tercipta walau seperti tu semua orang, thank you because sanggup kawal aku. Lepas tu kalau aku tunang jangan lupa datang. Kalau aku kahwin pun korang wajib datang. Okey. Kau keluar mana? Dah sana jangan dengar. Hai korang, thank you sebab dah kawan dengan saya 4 tahun ni. Without korang saya mungkin tak survive dalam course ni. Thank you sangat. Tak sedih pun, bye. Aku tak tahu macam apa-apa tapi I'm really grateful jumpa Aida. Diorang sangat-sangat. It's not very a long journey with them. It's just a short. So we need to make more memories. Last man standing. Malu lah. Hai. Saya akan keluar daripada Selangor hari ni. So you guys jaga diri lah. Kita dah tak jumpa dah lepas ni, InsyaAllah. Mungkin akan jumpa lepas ni or not. So jaga diri elok. Janganlah tengok. Elok, jaga iman, jaga hati. Jangan kawan dengan sembarangan. Kalau ada jodoh kita jumpa lagi. Bye. Okay, sekarang kita orang dekat airport Nanahan Kaimah. So, lepas tu nak dulu, baru nak gerak ke JNK. Masuk. Cepat. Live. Cepat. Hello. Hi. Welcome to Malaysia. Live tak tu? Live. Tak. Nanti jangan potong saya punya, kena masuk. So, kita kat depan JNK. Bukan aku yang
Tak boleh balik pula. Tak boleh balik. Tapi yang Bye. So Ima dah nak masuk tu, sangat sedih. Di solat kan? Solat dulu kat sini. Akan bergerak ke IOI untuk makan kali terakhir. dan apa? Tengah solat. Apa pun Allah dahulu. So sekarang kita orang punya kereta hilang. Saya tak minum air sejuk. Lepas tu dia orang belikan saya air sejuk. Sumpah lupa. Teruk lah korang ni. Dah kawan dengan aku 10 tahun pun tak tahu aku tak minum air sejuk. Tahu, tapi tak lupa. At least korang nak pergi mana-mana aku yang bawa. Queen behavior. At least kalau kita orang tak ada kau tak ada kau. Apa benda ni? Dia macam Okay guys, so sekarang kita orang nak hantar Fah kat DBS. thank you kak. Sebab dia kan kerja kau dia tu bodoh lah. Bodoh lah kak ada. Berjujuran kan? Dia tak boleh berkata-kata. Dia tak boleh berkata-kata. Tak ada word kau. Adakah Aida berjaya membuat Fah nangis? Walaupun aku tak dengar apa-apa tapi boleh buat orang nangis. Yeah, Fah nangis. Tak bila dia. Aku dah macam aku tak tahu macam mana nak cakap. Bila another reason aku survive dalam kos ni, walaupun dia pernah macam cakap jom kita dekan, tapi sampai sekarang tak dekan. Betul weh, dia selalu cakap. Jadikan sama-sama. Dan dia tolong. Dia bukannya macam cakap yang jom dekan tapi Tapi dia tak tolong. Yeah. Dia sentiasa tolong kita orang. Although kita orang macam tak boleh. So barangnya tu. Tengok kawan tu. Tengok dia nangis dulu. Dia tak nangis. Last. Okay. Sama Ma yang terakhir guys. Bye Ma. Bye-bye. Lalu balik Melaka. Bergetar jiwa tersadar bercahaya pertemuan harapan pertama kalinya bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya pintunya terbuka Itu bukan jemputan. di sini Jangan tinggal sana. memori